Yang ada hutang belajar tu, sampai bila kita nak berhutang? Cepat-cepat kumpul emas untuk lansaikan hutang belajar kita tu. Jadi bagi yang baru nak mula simpan emas, mula dengan jumlah yang paling minimum dulu, serendah 100 atau 1 gram melalui e-commerce Gap. Tak perlu mula dengan jumlah yang besar dulu. Yang penting konsisten. 100 konsisten lebih baik berbanding beli sekali je, lepas tu terus tak beli. Yang kedua, nak pastikan kita konsisten menabung, kita boleh setkan secara auto debit melalui e-commerce Gap tu. Setiap kali dapat gaji, okey, tolak dulu kepada simpanan, selebihnya kita belanja supaya kita tak lupa nak menabung. Buat perkara yang betul secara automatik kita cepat lansaikan hutang belajar kita. Yang ketiga, bila dah cukup 5 gram pertama, keluarkan sekeping 5 gram gold bar ni, pegang dekat tangan. Ataupun boleh keluarkan 1 dinar, 4.25 gram ni, dapatkan feel pegang emas tu. Bila dah pegang dekat tangan, kita akan ketagih pada nak beli emas, bukan kepada nak ikut kawan pergi tengok wayang. Nak pergi habiskan duit dekat Shopee Mall, kita fikir nak beli emas. Yang keempat, cari 2 buku kewangan ni untuk kita lebih cepat tambah simpanan, lebih cepat lansaikan hutang belajar kita tu. Sebab emas ni alat kewangan. Cara kita nak dapat manfaat dengan alat kewangan ni adalah ilmu. Inilah rahsia ramai yang dah capai kebebasan kewangan, lansai hutang satu persatu disebabkan baca 2 buku kewangan. Jadi ambil tindakan, boleh bermula dengan serendah 100 ataupun 1 gram, pergi dekat profil saya tu, boleh follow step by step.